Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulakan dengan lafaz suci Bismillahirrahmanirrahim. Selawat dan salam buat Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih pada anda yang terus bersama Faham Isu untuk sama-sama kita bukan sekadar tahu, tapi kita memahami dengan mendalam setiap isu yang kita depani dalam masyarakat kita. Dan alhamdulillah, kali ini sekali lagi saya berada di studio Telaga Biru Senyap Berhad. Terima kasih pada Telaga Biru Senyap Berhad kerana memberikan lokasi ini untuk Faham Isu. Sekali lagi merakamkan dan juga bersiaran untuk Faham Isu pada kali ini. Dan kali ini kita bawakan tajuk yang agak berat sikit. Sebab apa? Sebab kita nak sama-sama menjadi masyarakat yang ambil tahu dan peduli apa yang berlaku di sekeliling kita. Kita nak cerita tentang bagaimana sebenarnya isu berkaitan keruntuhan akhlak anak-anak muda kita, bukan anak muda yang remaja je ya, kadang-kadang yang bawah usia pun dah terlibat dengan pelbagai, boleh katakan sebagai jenayah. Dan masya-Allah hari ini saya sangat berbesar hati bersama dengan pengarah urusan Telaga Biru sendiri yang tak asing pun untuk sahabat-sahabat yang bersama untuk di IKIM FM. Kita ada Sahaban Pagi bersama dengan beliau menerusi perkongsian lembayung Al-Quran. Bersama dengan saya hari ini, kita bersama dengan yang berbahagia, Datuk Dr. Zahzan Muhammad. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sembang-sembang lah nak faham tentang isu sekitar anak-anak kita, Datuk. Ya. Bukan anak orang lain, Datuk, kan. Ya. Anak saya lah kiranya lebih dekat kan, sebab bila katakan tentang anak-anak kita ni, pelbagai isu kita dengar dari satu ke satu. Bangkit daripada isu buli, kemudian isu rogol, zina pun semakin berleluasa di kalangan anak-anak remaja, dan sampai yang paling saya rasa ultimate lah, saya rasa kan tak pernah terfikir satu masa dahulu, 5 tahun, 10 tahun yang dahulu ada kes bunuh pula di sekolah. Jadi bagaimana sebenarnya, Datuk, kalau kita nak lihat, kita nak dekatkan anak-anak kita ataupun kita nak rangkumkan isu ini, bagaimana sebenarnya krisis ini akalnya mana bermula menjadikan anak-anak kita jiwanya memberontak, jiwanya terlalu keras ni, Datuk? Silakan. Ya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kepada tuan-tuan hati dan kepada semua yang hadir pada waktu ni, sebenarnya kalau kita perhatikan seawal bicara dalam Al-Quran, ada 140 surah di situ. Bermula daripada surah Al-Baqarah, itu surah yang kedua, sudah dibawakan kepada kita kisah ibu dan anak, ataupun ayah dan anak. Ya. Jadi dapat kita lihat sebagai contohnya kisah yang Allah bawakan, begitulah mesranya, rapatnya dengan surah Al-Baqarah. Surah Ali Imran pula melibatkan kisah Maryam dengan Isa sebagai contohnya. Tadi surah Al-Baqarah, Ibrahim dengan Ismail alaihi wassalam. Ya. Jadi dekatnya kisah ni kalau kita siap kita pergi umrah kan, pergi haji, kita pergi ke makam Ibrahim contohnya, tempat mustajab doa tu. Jadi dapat kita lihat wasiat yang Allah kemukakan dalam konteks pendidikan bapa dan anak. Dan berlanjutanlah sampailah kepada surah Luqman. Itu kan? Betul-betul pesanan-pesanan. Betul. Sebab tu kita usaha untuk mendalami, menghayati dengan suasana sekarang. Tapi kalau menariknya surah Luqman ni, kalau kita perhatikan, bila Allah Taala bawakan kisah Luqman tu daripada rangkap ayat yang kita dapat lihat, walaqad atayna Luqman al-hikmata an yashkur lillah wa may yashkur fa inna ma yashkur nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya. Mesranya ayat ni terangkum pada penggunaan perkataan ya bunayya tu. Jadi perkara utama yang mungkinlah kena diambil, bukan mungkin, sepatutnya diambil berat. Diambil berat ya. Nak cerita lebih pun saya pun bukan ramai anak, tapi ini tanggungjawab. Betul. Ya, bahkan para ulama Islam yang terdahulu, kalangan mereka yang tidak berkahwin pun menceritakan bab anak-anak ni. Ya, sebagai contoh kita dapat banyaklah buku-buku lahirkan di IKIM pun alhamdulillah terbit buku bertajuk Ayuhal Walad kan. Betul. Oleh Al-Imam Al-Ghazali. Bahawa pendidikan ni satu benda yang kena diambil berat, tapi asas yang paling penting di situ bila Allah menyentuh isu akidah. La tusyrik billah. Jangan syirik pada Allah Taala. Itu yang pertama. Jadi apa sahaja pendidikan yang ditekankan, ya Allah, hebatnya kadang-kadang kita lihat tadika yang dikemukakan, pendidikan seawal umur tadika tu, ya, kesedaran yang timbul sekarang oleh kepada ramailah para pendidik yang bukan lagi mengatakan A tu Apple, A tu ditukar jadi Allah. Jadi seawal anak tu dilahirkan, diajar kita untuk azan di telinga kanan umpamanya, diiqamahkan telinga kiri, supaya menanamkan benih-benih tauhid itu pada mereka itu dan tidak berhenti di situ. Ya, maka pelakuan ibu ayah mengajar anak-anak, memberikan pendidikan berteraskan tauhid, bahkan dalam hadis riwayat Abdul Razak dan Musannafnya, bahawa Ibn Abi Shaybah contohnya, bahawa Nabi memanggil
anak-anak dan juga cucu-cucu baginda SAW untuk mentalkinkan. Talqin jangan kita Orang pandang cakap mati. talqin, ni orang baru nak hidup ni. Mentalkin tu mendidik, mendiktitkan, mengajar kepada anak-anak tu kalimah tauhid. Oh. Diingatkan la ilaha illallah sebut olehmu. Dan cuba kita rungkaikan sama-sama apakah kaitan kita dengan kalimah ini dalam kehidupan. Jadi asas pertama yang perlu dititik beratkan oleh si ibu, si ayah, beritahu kepada anak Allah. Jangan si ibu berkata kepada anak-anak, buat salah lagi. Nanti ayah kau balik, kau siap kau. Kalau Melaka kena balun kau nanti. Itu ayat biasa tu Datuk. Tak mau macam tu. Cakap, nak tak boleh nak begitu, Allah tak bagi sayang. Allah nampak tu. Allah nampak ni kenapa kena tutup aurat. Allah bukan sebab ayah ni orang terkenal nanti kau keluar orang cerita, anak ustaz fulan tu. Dia bukan main hebat berceramah biar anak dia tutup aurat. Bukan, kita ingatkan anak tu Allah. Maka dia punya, bila kita cerakinkan pembicaraan tentang tauhid ni tadi, maka dia merangkumi muamalatnya, peringatannya, nasihatnya, sembahyangnya, semuanya di ibarat pokok yang indah kan. Pokok tu asas dia adalah akar, akidah, kemudian pergi kepada cabangnya, kepada daunnya, rantingnya, kepada buahnya, kepada bunganya. Bunga itu adalah akhlak dan buahnya adalah ketakwaan. Macam tu bandingan pendidikan untuk kita tekan kepada anak-anak. Ya, tapi tu nampak macam ideal sangat Datuk. Ya. Kan macam kita nak macam itulah, kita harap macam itulah kan. Tapi kalau kita lihat kepada situasi semasa anak-anak sekarang ni, dia nak dia tak boleh tak nampak dunia luar Datuk. Dia kadang-kadang dunia luar tu lebih besar daripada, yelah kalau kita sekadar macam sebab itu kita boleh senang nak tahu macam ini Allah yang ni. Bila anak-anak sekarang ni dia menjawab lagi kata, ya ke Allah nampak? Tak tahu pun macam benda-benda macam tu Datuk kadang-kadang menyebabkan ibu ayah rasa macam mana nak didik anak ni supaya mereka pertama tahu tentang tauhid tu lebih dahulu. Macam mana Datuk? Dia sebenarnya perkara ni patut dilakukan berterusan, bukan sekaligus kita burdenkan tanggungjawab tu kepada sekolah, dah habis cerita. Itu pun tunggu 7 tahun. Masuk sekolah 7 tahun. Kamu kat sekolah aku belajar doa, dah hebat lah tu. Nak makan, nak apa semua kan. Ada doa. Menangis Datuk. Anak pandai baca doa menangis mak ayah sebab ialah rasanya macam berat, betul besar lah. Ya, jadi satu perkara dia bila Quran menyatakan, kita tengok dalam ayat yang saya bacakan tadi, wa huwa ya'izuhu. Jadi perkataan yang digunakan Quran ni ada signifikan dia dalam kehidupan pada hari ini. Ya'izu ni perkataan wa'aza ya'izu. Kata para ulama macam Tahir ibn Ashur, seorang pakar tafsir dari Tunisia, almarhum tuan guru yang hebat, syekh yang hebat ini berkata bahawa sebenarnya perkataan digunakan ya'izu. Ya'izu berarti dia merupakan satu yang kita panggil sebagai fi'il mudhari, kata kerja kala masa kini. Sekarang. Sekarang. Jadi menunjuk kepada apa? Istimrariyah, tajaddud, daimumah, berarti berterusan, dawam. Berarti kita bercakap tu dalam pesan-pesan, cakap, tunjuk, nasihat tanpa henti. Dan di situ Dr. Abdullah Nasir Uluhan ni pun merupakan seorang pakar pendidikan. Mudah-mudahan Hakim nanti boleh memberikan soal pendidikan anak-anak ya. Dalam perspektif yang beliau kemukakan dalam buku tu dah berapa puluh tahun, tapi masih menarik untuk kita lihat. Iaitu bila beliau membentangkan, membahaskan, menunjukkan bagaimana kaedah itu berlaku berterusan. Ingat, cakap, bagi galakan, bagi hukuman, targhib dan juga tarhib berlaku sekaligus. Mana si ayah, si ibu itu jangan menangguhkan satu reward ke ataupun punishment ke dalam konteks yang dipanggil sebagai carrot and stick dan sebagainya. Tapi perlu ditekankan, diajar, dibimbing tanpa penat. Berterusan. Cakap, ingat, beritahu. Kalau kita umpamanya pada hari ini semudah menelefon anak pukul 2, nak dah sembahyang zuhur ke belum sayang? Tak ada pula orang terusahnya tu. Dah makan belum? Ada tanya. Lepas tu baru tanya, dah makan ke belum? Sepatutnya begitu. Sepatutnya kan. Keutamaan tu. Keutamaan dia. Sebab dalam hidup ni mesti si ayah, si ibu punya peranan yang berterusan. Dan begitu juga sebab itu kita mengharapkan daripada sekolah ada iklim yang baik dan persahabatan. Itu sebab dalam Islam pun diajar kita untuk memilih kawan-kawan untuk anak-anak. Macam mana berlaku? Bi'ah dia tu kena betul. Kita ajak anak kita punya kawan-kawan anak ni datang ke rumah, jom ni kita mungkin nak sambut hari jadi ke, tak kisahlah perkara semikian. Kita nak tengok, nak kenal siapa kawan-kawan kamu ya di sekolah. Maka di situ kita boleh mengambil peranan sebagai seorang bapa, seorang ibu untuk menegur mungkin kawan-kawan anak kita ada pakaiannya, pada apa ke. Kita kena realistik pada hari ini. Betul. Tak semua orang mampu menghantar anak ke pendidikan yang mahal-mahal, yang bersifat Islamik, private school dan sebagainya. Tapi dalam Islam ni mengajar kita untuk mengambil peranan ni tadi dan bersungguh-sungguh. Dan perkara ni berlaku berterusan.
dipantau, dilihat. Jangan kita menyerahkan bulat-bulat tanggungjawab itu kepada asrama. Ni dah masuk asrama penuh, sekolah agama, integrasi lagi, maka kita mengharapkan segalanya dilakukan di situ oleh satu pihak sahaja. Betul. Saya bila doktor sebut tentang private tu, saya tertarik sebab kadang-kadang kita ni ada, bila kata tentang berkaitan dengan agama, pendidikan agama anak-anak ni, kita ada private dan inklusif tu Datuk. Dia tak macam kita belajar akademik biasa, kita rasa macam anak boleh memilih, bagi kebenaran memilih. Bila agama, satu kalau kita pilih kan tak apa. Kadang-kadang ibu ayah pun tak pilih, tak terpilihkan pun untuk anak-anak ke jurusan tersebut. Mungkin nasihat Datuk sendiri ke macam mana? Kalau kita baca sirah Nabi sebagai contohnya, ya, masa Nabi berada di Madinah, ni banyaklah perkara saya nak sebut nanti sebenarnya. Kalau kita lihat anak-anak sahabat ni, mereka bergaul juga dengan anak orang Yahudi umpamanya. Yang tak seagama pun. Ya, kita kena realistik dalam suasana pada hari ini. Tidak boleh kita menghalanglah anak kita untuk pergaulan. Bahkan ada di kalangan ibu bapa pada hari ini menghantar anak-anak mereka ke sekolah, sebagai contohnya sekolah pendidikan jenis bahasa Cina contohnya, dengan tujuan untuk membina sifat keusahawanan dan perkara-perkara berkaitan, dan mereka mampu memantau, masya-Allah, yang anak itu keluar menjadi orang yang sangat baik akhlaknya. Boleh berlaku begitu juga. Jadi bila Nabi SAW menghadapi situasi seorang anak Yahudi yang selalu berada di masjid walaupun dia bukan orang Islam, barangkali ibaratnya membaca Al-Fatihah pun lancar agaknya, maka satu hari Nabi mendapatinya tidak ada bersama dengan teman-temannya. Nabi tanya, mana pergi budak ini? Abdul Qudus namanya pun nama macam orang Arab. Maka akhirnya Nabi mendapat tahu bahawa beliau sakit di rumahnya. Sakit tenat, mungkin kena penyakit tertentu. Nabi pergi menziarahinya dan melihat budak ini berada di ambang kematian. Ya. Ibu ayahnya ada kat situ. Bagaimana pendidikan dalam Islam ini patut kita lihat, pergaulan, kemajemukan dan sebagainya. Maka Nabi akhirnya berkata kepada budak lelaki ini, ucaplah kalimah la ilaha illallah. Nanti aku bagi syafaat untuk kamu di akhirat. Maka budak lelaki ni pun tengok Nabi ada di situ, ayahnya ada, ibunya ada, orang Yahudi. Tengok ayah ibu dia, minta restu katanya, boleh tak? Sebab selama ni semua orang tahu Nabi akhlaknya sangat baik, cuma kadang-kadang tidak masuk Islam itu kerana ego dan sebagainya, mereka itu. Akhirnya saya kata, Ati' Abul Qasim. Wahai anak, dengarlah nasihat Abul Qasim. Nabi ini dipanggil oleh orang Yahudi sebagai Abul Qasim. Kalau panggil Muhammad, tak patut sebab ini pemimpin terbesar negara Madinah. Kalau panggil Rasulullah, berarti telah beriman. Maka digunakan title yang Abul Qasim. Itulah sebenarnya antara sebab-sebab antaranya lah. Ya, jadi menghormati ini lelaki yang hebat, tapi kami tidak masuk Islam, kami panggil dengan nama Abul Qasim. Wahai anak, taatilah Abul Qasim. Maka si anak mengucap kalimah thayyibah la ilaha illallah. Jadi nak menunjukkan kepada kita, pergaulan anak-anak ni kadang-kadang kita tidak boleh hadkan. Tapi kita sebagai ibu ni tolong ambil perhatian, tolong ambil tahu. Jadi kadang-kadang sampai ke peringkat nak panggil jadi Taliban tak patutlah kan. Tapi bertakwalah kita kepada Allah terhadap anak-anak yang menjadi amanah. Sebab Allah menyatakan qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka yang bahan bakarannya merupakan batu-batu dan juga manusia. Jadi tanggungjawab ini sampai ke peringkat mungkin si bapa itu mengingatkan anak-anak, ni rumah ayah, my house, my rules. Tanggungjawab ini rumah ayah tau. Kena ada safe. Ya, jadi sekarang ni ayah pukul 9 malam ayah kena matikan internet. Unify dan sebagainya. Kerana tanggungjawab ayah adalah memastikan waktu malam kamu tidur. Waja'alna laila subata, kami jadikan malam untuk kamu tidur. Bukan kamu berjaga macam Musa, hantu dan sebagainya. Jadi telefon letak dengan bakul depan bilik ayah ni. Contohnya, kalau dah sampai ke tahap macam tu, kalau tidak anak-anak membazirkan waktu untuk berpelesiran waktu malam, dalam bahayanya. Tahap yang dia tengok kita pun tidak tahu. Kan? Tegas pun kena ada. Tegas tu kena ada. Ya, kena ada. Disiplin. Kena ada perkara itu. Sebab ayah nak kau jadi manusia nak. Nanti kau akan tahu kenapa ayah buat begini. Bila kau dah jadi ibu dan ayah, nanti kau tahu bahawa risaunya, takutnya kepada anak-anak ni kerana kau anugerah Allah untuk ayah yang kena jaga. Maka ya Allah, kalau perkara ini dapat dilakukan, mudah-mudahan tanggungjawab kita berpandu kepada ayat tadi, surat Tahrim tadi, jaga diri kamu, keluarga kamu daripada menjadi bahan bakaran api neraka. Kena ada istilah yang dipanggil sebagai targhib dan juga tarhib. Bagi galakan, bagi amaran. Oh, galakan dan amaran. Ya, dia mesti kena bergerak ada sekali ya. Mesti bergerak sekali. Kerana dalam Quran, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Banyak orang dia dalam bab perkara semikian dia suka amar makruf je, nahi munkar stop. Oh, tak boleh. Ini kan cakap berbanyak. Ni anak ni pangkat besar ni. Nanti kecil hati kita. Kecil hati ni, pandai belajar ni. Kita tak boleh cakap banyak. Tak boleh macam tu.
Kerana ibu ayah mempunyai tanggungjawab mengingatkan anak. Bahkan Nabi SAW ketika puteri yang tercinta Fatimah itu sudah berkahwin pun, Nabi masih lagi ketuk rumah Fatimah waktu malam, bangun waktu tahajud. Oh, Masya Allah. Begitu sekali. Jadi jangan kita kesampingkan dengan mengatakan budak ni dah besar, pandai lah dia, kena terlambat subuh nanti dikadak lah. Tak boleh. Kena berlaku berterusan. Kerana prinsip pendidikan ni berlaku berterusan. Selagi ayah ada kudrat, ayah akan ingatkan kau. Ibu ada kudrat, ibu akan ingatkan kau. Kerana kemesraan yang saya nak sebut satu lagi, bahawa bagaimana Allah menyebutkan perkataan dalam Quran ni, dan Surah Luqman ni tadi, Ya Bunayya. Dan setiap kali ajaibnya pendidikan dalam Quran, kita akan lihat bahawa pendidikan itu berteraskan kepada ayah. Nabi Ibrahim dengan puteranya Ismail. Oh, betul. Luqman dengan puteranya. Maka kisah yang dibawakan oleh Quran sentiasa menunjukkan penampilan ayah ni begitu zahir sekali. Ibu mungkin datang selepas itu kerana ketegasan dan mungkin nilai-nilai kekuatan dan juga maknanya Ketua tu memang wujud di keketuaan. sisi ayah tu. Memang begitu. Kerana setiap kali, dan ayah ni pula menurunkan dirinya ke tahap yang paling memanjakan anak dengan istilah Ya Bunayya. Dan Ibrahim ketika melihat dalam mimpinya baginda menyembelih puterinya itu, Ya Bunayya ini ara fil manami anni azbahuk, dalam surah Safat. Wahai puteraku yang sangat kusayangi, buah hatiku, Masya Allah. jantung hatiku. Maknanya tak salah nak memanjakan anak. Ya, kena gunakan istilah yang paling mudah dan paling tak payah pakai complicated lah. Pakai anak yang ayah sangat sayangi. Tak ada orang lain lah. Engkau lah yang paling sayangi. So begitu maksudnya. Ya, jadi bila penggunaan sedemikian memecahkan segala kebuntuan dan juga dinding yang ada di antara si anak dengan mungkin perspektifnya kepada si ayah. Ayah sibuk, ayah banyak kerja, betul. Tapi bila sampai kepada mengingatkan itu, ayah memecahkan segala benteng yang ada. Ayah nak, kau rapat dengan ayah nak. Ya, dan indahnya kata-kata sebagian orang bijak ni mungkin senyali mengatakanlah, La ibuhum sab'an, wa dibuhum sab'an, wa sahibuhum sab'an. Maknanya manjakan mereka ketika usia bawah 7 tahun. Saya baru nak tanya tentang konsep 7 tahun tu. Ya. Kemudian lepas 7 tahun, 8 ke 15, bagi adab kepada dia. Bila sampai 15 ke atas, berkawanlah dengan dia. Kerana anak-anak Berkawan sejauh mana boleh berkawan tu, Datuk? berkawan seolah-olah macam kita boleh bergurau sendiri dengan dia. Bergurau, bermain, ajak pergi. Kalau Tapi itu ajak, pun selepas kita dah mendisiplinkannya 7 tahun yang awal kan? ya, 7 maknanya bagi pendidikan itu berteraskan kepada kasih sayang. Kerana pada waktu itu anak-anak ni dia tidak ada contoh lain. Itu bapak lah yang paling utama dalam hidup dia. Itu sebab pada peringkat ni Nabi menjadi kenderaan untuk cucu-cucunya ditunggang seperti unta, bermain. Kalau umpamanya menceritakan tentang, tahu kan, nanti tahu cerita bagaimana Nabi menggambarkan dulu pada zaman Bani Israel ada 2 orang perempuan, mereka memiliki 2 orang anak, masing-masing ada anak lelaki. Mereka duduk bersembang. Tiba-tiba tak perasan datang seekor serigala menyerang anak lelaki salah seorang daripada mereka dan melarikannya. Matilah budak itu. Maka apa yang jadi? 2 orang perempuan ni berebut mengatakan, ini anak aku. Zaman dulu tak ada DNA kan. Maka mereka bawa pergi kepada hakim yang tertinggi pada zaman itu adalah Nabi Daud. Dan Nabi Daud melihat dan atas tindakan baginda buat keputusan, ini anak milik yang kelihatan lebih senior itu. Mungkin dalam hati seorang Nabi memikirkan dia tidak mampu dapat anak lagi. Yang ni masih muda, mungkin boleh dapat anak. Agaknya begitulah. Tapi datang Nabi Sulaiman AS dan melihat 2 perempuan tu tak puas hati, yang muda tak puas hati. Wahai Nabi Allah Sulaiman, ayah Nabi, itu Nabi Daud buat keputusan, ini anak milik dia, padahal dia anak saya, wahai Nabi Allah. Maka Nabi Sulaiman yang Allah sebut dalam Quran, fafahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukma wa ilma wa sakharna, bagaimana Allah menggambarkan fafahamna Sulaiman wa kullan atayna hukma wa ilma. Nabi Daud dengan Sulaiman kami berikan kefahaman, tapi ternyata Allah menyebut kelebihan daripada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman berkata kepada 2 orang perempuan ni depan ayahnya, wah ayah, keputusan ayah tu boleh tak kita review balik? Bagaimana cara komunikasi, berdiplomasi tu? Ya, jadi sekarang anak ni dikatakan milik yang seorang ni, dia claim masih lagi dia tak puas hati dengan hukum ni. Boleh tak kita ambil anak ni, kita belah 2? Satu ambil sebelah ni, sebelah ambil yang ni. Maka yang muda itu berkata, kalau ini keputusan Nabi, yang tua yang diputuskan untuknya oleh Nabi Daud itu berkata, baik-baik, keputusan itu baik. Yang seorang yang tidak puas hati itu berkata, kalau ini keputusannya, tak payah, saya reda, bagilah dia. Maka Nabi Sulaiman berkata kepada ayahnya, nampaknya baby ini milik dia. Kan itu dia sayang. Tapi menceritakan suasana seperti ini, ibaratnya Nabi SAW, kalau ceritakan tentang segala itu melarikan anak lelaki tersebut, agak-agak kita pada peringkat anak-anak ni, kita nak lakon kan tak?
tunjuk satu, gigit satu di mulut, dan macam ni serigala tu buat lari. Maka di situ proses pendidikan yang bersifat kemesraan untuk anak-anak masa kecil, supaya dia bayangkan apa yang kita gambarkan dan hadir dalam Quran itu menjadi dekat dengan dia. Jadi satu lagi perkara penting, mungkin tak terlambat lagi hati untuk kita sentiasa pesan pada ibu bapa muda yang mendengar bersama pada waktu ini, kalian perlu baca kisah-kisah Nabi dan juga kisah para sahabat. Kena dekatkan mereka, kerana ini pembentukan akidah dalam diri mereka. Bahawa jangan kita lupa bila kita cerita tentang perniagaannya, kita ada tokoh itu, tokoh ini Timur Barat. Pernah dengar tak kisah seorang bernama Urwah bin Urwah Al-Bariqi radhiyallahu an? Nabi melihat talent yang ada padanya, ahli perniagaan budak muda ni, Nabi bersabda padanya, besok korban. Sekarang kau ambil 1 dinar ni pergi ke pasar Madinah, nanti kau belikan aku seekor kambing. Nabi tahu dah wahyu daripada Allah, budak lelaki ni budak bijak. Dia pergi ke pasar Madinah dan beli seekor kambing, seperti yang disuruh Nabi. Tapi bila balik, dia jumpa dengan seorang orang kaya di kalangan sahabat Nabi yang lain, dan berkata kepadanya, wahai sahabat Nabi, ini kambing Nabi punya, anda nak beli tak? Nak. Harganya 2 dinar. Masya Allah. Bijak kan? Lelaki kaya ini tanpa berlengar Rasulullah punya, ambil 2 dinar. Dia ambil 2 dinar ni, pergi semula ke pasar dan beli seekor kambing lagi. Dan pulang kepada Nabi, sekarang di tangannya ada seekor kambing, ada 1 dinar. Wahai Rasulullah, ini kambing 1 dinar. Nabi senyum. Nabi mendoakan untuknya, Allahumma barik lahu fi safqati. Ya Allah, berkatilah Urwah ini pada semua usaha perniagaannya. Dan dikatakan dalam Syiar Alamin Nubala dan juga Al-Isabah oleh Al-Imam Ibn Hajar, lelaki ini, budak muda ini, dia berniaga, kalau dia kata pasir itu emas pun orang percaya. Saya nak cerita kepada tuan-tuan kat sini, kan? Bahawa bila kita bercerita, kita menganggap seolah-olah macam Islam ni tak cukup rekod. Kita kena baca orang itu. Pada orang itu tidak tahu, tidak ada akhlak dalam perniagaan. Dia berniaga semua, di mana ada fulus, di situ lulus saja. Jadi penting untuk kita bangunkan kesedaran kepada ibu bapa Islam bahawa jangan kita putus asa daripada rahmat Allah. Ada banyak koleksi bahan yang boleh kita rujuk untuk membangunkan kesedaran tauhid ini tadi, menerusi kisah-kisah yang kita sampaikan kepada mereka. Dan kalau berbalik pada tajuk faham isu kita pada hari ini tentang ilmu tiris akhlak makin terhakis ni, Datuk. Macam mana Datuk melihat kegagalan kita nak mendidik hati anak-anak ni, menjadikan jiwa ataupun hati anak kita keras dan sukar nak dibentuk, Datuk? Dia sangat perlu kepada apa yang dipanggil teori dan juga amali. Nazariah dan juga tatbiqiyah. Berarti bila kita menceritakan tentang pendidikan ni, hati kita kena bacakan untuk mereka kisah dan terus implement. Buat terus. Kita buat terus. Kita bacakan kisah ulama terkemuka namanya Mutawalli Sya'rawi. Beliau ni rasa diri disanjung, dia lambung orang. Maka akhirnya dia suruh pemandu dia, anak muda yang bantu dia drive ke sana kemari. Berhenti, siap, aku nak berhenti pergi ke toilet masjid. Ingatkan nak pergi qada hajat sebagainya. Tiba dia membuka pakaian ulamanya, serbannya, jubahnya, dia basuh tandas itu. Maka si driver ni mikir, mana lama sangat ni, jatuh dalam bilik air ke orang tua ni? Maka dia pergi, Allah, Tuan Guru, kenapa buat kerja ni? Dia kata, kerja seperti ni untuk didik diri aku. Tuan dengar ceramah pada waktu ni, agaknya berapa orang di kalangan kita yang tak memang kita ni tak ada mampulah macam Abdul Rahman, macam Imam Mutawalli Sya'rawi ilmunya. Berapa orang di kalangan kita yang cuba memahamkan anak kepada isu kebersihan? Jom hari Sabtu ni, kebetulan kita ada free pagi-pagi pukul 8, bukan lama pun, 8 hingga 9. Masing-masing kita, anak beranak ni, 5 orang ni, bawa penyapu, bawa sabun, bawa apa, pergi basuh surau dekat tempat tinggal kita, contohnya. Bukan surau, Datuk, rumah sendiri pun kadang-kadang kita suruh mate kita yang buat. Anak kita tak sentuh pun, Datuk. Ya. Jadi kesedaran seperti ini patut bermula dilakukan. Usah ditunggu. Kalau kita duduk tengok apa dia TikTok ke apa benda dalam media sosial, mungkin berjam-jam kita tak perasan. Kadang-kadang sampai reminder tu beritahu anda telah spend 4 jam di hadapan skrin umpamanya. Betul. Betul ya, tapi kita nak spend masa sikit. Jadi di mana aksi kita ni, kadang-kadang apa yang kita sebut kita tak buat. Jadi situ pentingnya sedikit pengorbanan, mujahadah, yang mana kita nak corakkan keluarga kita ni, apa yang kita cakap itu yang kita buat. Itu yang mencabar, Datuk. Itu yang akan jadi kenangan untuk si anak, berkata bahawa nanti dia cerita pada anak dia pula, keturunan, kata atuk dulu pernah bawa ayah pergi kat tempat ni, bersihkan sama-sama. Ya Allah, walaupun ayah atuk tu sibuk macam mana pun, dia punya kesempatan juga. Jadi apa yang saya masuk ke sini nanti apa yang berlaku dalam kehidupan kita, kita tak boleh menyalahkan keadaan, tapi kita kena mengisi waktu-waktu yang ada itu dengan pengisian dan juga dengan action, dengan latihan, dengan usaha yang bersungguh-sungguh.
ke arah nak jadikan anak-anak kita ini ilmunya, ini macam ni kita melakukannya. Semudah kadang-kadang kalau orang datang ke rumah kita sebagai contoh, kaum keluarga, tiba waktu masih lagi mungkin saudara ni datang sekali setahun, dia tidur malam-malam dia sembang dengan kita. Cakap pada anak-anak, kalau dengar pakcik ni cerita dah masuk pukul 11, minta izin baik-baik lah. Pakcik, minta maaf pakcik, besok saya sekolah. Jadi saya minta diri dulu ya. Mana kita sedang makan, dia minta diri dengan penuh adab sopan ajar. Kalau kita tak ajar, siapa nak ajar anak kita? Ini ada satu adab. Ya, di IKIM sebelum ni kita ada memberitahu tentang sebuah buku yang menarik. Tajuk dia Aku Sudah Baligh. Dan juga Haid Pertamaku. Surprisingly bila kita buat latihan ataupun kita buat sesi bimbingan dekat kebanyakan sekolah, kita tak salahkan guru, pendidikan dan sebagainya, tapi kebanyakan anak-anak yang masuk ke usia balik ni, mereka tak tahu perkara-perkara yang berkaitan dengan aurat mereka, kebersihan, bagaimana Do and don't selepas dia dah balik pun tak tahu. Ya, jadi di sini maknanya tanggungjawab ni sangat besar kepada ibu ayah. Kalau kita tak mampu, hendaklah kita bawa seseorang yang boleh menunjuk ajar kepada anak-anak ni. Kerana alangkah malangnya kalau kita tidak tunjukkan cara yang betul. Sekarang ni know how, show how ni penting tau. Saya tengok satu kajian dibuat di India. India ni negara besar lah kan, bilion rakyat kan. Jadi satu masa dahulu mereka mendidik rakyat bagaimana cara untuk dipanggil family planning lah. Kerana terlalu ramai orang lahir, keadaan sebagainya mengikut perspektif mereka lah. Maka saintis sana berusaha bersungguh untuk mengawal kadar kelahiran. Lalu mereka pun memperkenalkan alatan yang lelaki gunakan untuk kontrol perhubungan supaya tidak berlaku persenyawaan dan sebagainya. Mereka pakai kondom tu. Maka seluruh rakyat dikerahkan untuk belajar kaedah penggunaannya. Ini cerita betul tau, dalam ekonomi menceritakan. Maka yang kelakarnya atau apa yang kita nak sebut. Maka mereka nak tunjukkan pada daun pisang. Bawa daun pisang, tunjuk ni cara masukkan benda ni, tutup supaya bila berlaku perhubungan tu maka tidak berlaku persenyawaan dan sebagainya. Pertemuan sperm dengan ovum. Maka yang kelakarnya rakyat India, mereka mungkin pendidikannya tak sempurna. Maka setiap kali mereka nak bersama dengan isteri, dia cari daun pisang, letak daun tu kat situ, maka dia bersama sampai bila nak selesai masalah. Jadi cerita ni kan kefahaman tu. Ya. Jadi penting tau untuk kita ibu ayah ni tunjuk cerita, gambarkan betul-betul. Ni dalam Quran Allah tidak malu tau. Allah cerita tentang mani sebagai contohnya. Allah ceritakan tentang perhubungan laki dan perempuan. Jadi anak-anak bila menjaga kursi ini, mestilah si ibu tanpa rasa malu untuk mengajar kepada anaknya. Cara kamu nak mengetahui tentang haid ni sudah berhenti, duduk, buat begini, masukkan kapas, kena ajar. Betul. Kalau si ibu membayangkan, mengharapkan kat sekolah berlaku proses semua, tidak akan berlaku. Bagaimana mungkin seorang guru nak mengajar anak-anak muridnya, lelaki perempuan, bilangan mereka ramai, suasana waktu terhad, silibus yang mereka nak kejar. Maka di sini dalam bentuk yang ditunjukkan oleh seorang tokoh, kehidupan kita ni macam jari di tangan tau. Ya, umpamanya ada 5 jari kan. Pemimpin mesti bagus. Orang kaya mesti berperanan. Kan orang tua menjadi orang yang dihormati. Orang muda menjadi pemanis, umpama jari cincin dipakai di sini. Anak-anak semua ni dibimbing bersama-sama. Jadi jangan kita mengharapkan tanggungjawab ni dibangun ke satu pihak, kita ibu bapa tidak ambil peranan langsung. Kena ingat sekali pendidikan dalam Quran yang dibawakan, di situ ayah punya peranan. Di situ menunjukkan kemesraan. Di situ menunjukkan asas utamanya akidah. Di situ menunjukkan bagaimana hablum minallah dengan hablum minas dijaga. Kita baca surah Kahfi kan sehari Jumaat kan. Tujuannya apa? Untuk recharge iman kita balik semula. Baca tapi tak faham Datuk. Tu macam tu kot. Ya, ni satu perkara lagi berkaitan ilmu yang diterapkan, diingatkan, dibaca bersama. Ya Allah ya Tuhan, saya tengok seorang tokoh Muhammad Iqbal berkata, berapa orang di kalangan orang Islam yang mewujudkan library kat rumah dia. Rumah kita tak perlu besar. Ya, rumah kita perlu ada komponen yang betul melengkapkan hidup sebagai seorang Muslim. Ada sudut satu untuk membaca, ada Quran kat situ, ada buku hadis yang simple-simple, ada buku Islam Nabi. Maka walaupun rumah flat sekalipun, rumah pangsapuri sekalipun, kita melazimkan anak-anak ni ada satu perhimpunan bersifat mingguan yang kita mengingatkan. Kena wujudkan. Kena wujudkan, kena mulakan dari sekarang. Sebab pendidikan yang kita sebutkan berterusan ni tadilah. Betul. Teori dan amali. Maka kita baca sama, ayah pun tak faham lah anak ni. Ayah belajar, ayah tak faham kes ni. Macam mana kalau kita semayang kena letak sutra kat depan. Apa benda sutra ni? Mungkin anaknya yang berada kat universiti tu beritahu, ayah itu saya belajar dekat universiti, sutra ni
kita meletakkan satu macam satu penegak ke, atau satu zaman dulu mereka letak pedang ke, tongkat dan sebagainya, supaya memberitahu orang lalu di depan, ini kawasan aku semayang. Jadi kita mengajar masyarakat kita, anak-anak kita, mulakan di rumah tangga kita satu suasana yang kita panggil ada kemesraan, kasih sayang, mengingatkan, beritahu, mengikat mereka dengan akidah dan sebagainya. Ini disertakan dengan doa yang berterusan. Saya tengok seorang guru tahu cakap, anaknya Masya Allah ramai, seorang guru sekolah yang memiliki anak lebih kurang 9-10 orang, dan semua anaknya berjaya. Masya Allah. Ke Jepun, ke mana, ke Kanada, ke US. Ini apa resepinya? Kata orang tua ni, kata ustaz ni, saya ni tak pandai sangat didik anak, tapi saya akan pastikan mereka ni buat kerja rumah. Nombor 2, saya pastikan mereka tidur waktu malam. Nombor 3, saya pastikan mereka ada sarapan. Nombor 4, saya pastikan mereka solat. Dan saya dalam bab ni saya kurang marah pada anak-anak saya, sebab yang selalu tegas ni adalah ibu mereka. Kata lelaki ni dengan penuh bangga, ya. Si gurau ini, dia kata kemudian saya ni seorang yang sangat penyabar. Kata lelaki ni lah, kata cikgu ni lah. Cuma saya ni satu je waktu saya tak sabar. Bila tak sabar? Saya pun nak tahu jugalah. Tanya kepada orang. Mana, ya? Saya bila isteri saya buka pakaian, dia tidak sabar. Dia bergurau. Ya Allah. Dia patutlah anak dia sampai 9 orang. Tapi menceritakan kat sini bagaimana dalam pendidikan yang diberikan, terasnya adalah akidah sekali lagi. Ya. Kemudian bagi dia motivasi, bagi dia galakan. Dan jangan compare ni, perkataan macam ni, ahli motivasi sangat pakar dalam bidang ni, mungkin kita serahkan mereka. Ya. Tapi jangan banyak sangat membanding bezakan anak-anak dengan orang lain di luar sana. Kerana anak kita Allah bagi macam-macam kelebihan. Qul kullu ya'malu ala syakilatih. Kalau tidak semestinya kecemerlangan tu terletak pada A-nya yang banyak. Kalau inilah yang menjadi ukuran setiap waktu, setiap ketika kita seorang ibu bapa yang tersilap sebenarnya. Kita nak kejayaan itu, tapi akhlak dan juga akidahnya adalah keutamaan sebenarnya. Supaya ke mana saja dia tercampak, dia pergi, dia ada rasa mana keterikatan dia kepada Islam itu sendiri. Ada satu contoh yang terakhir saya nak bawakan. Ada seorang sahabat bernama Tha'labah. Budak ni budak muda tau. Dia keluar daripada Masjid Nabawi satu hari mendengar kuliah Nabi. Dia lalu kat kawasan rumah sahabat-sahabat Ansar. Zaman dulu kita boleh agak-agaklah bayang-bayangkan, mungkin rumah mereka tak sempurna macam kita. Tak ada pintu yang sempurna sebagainya. Mungkin langsir saja. Maka dia lalu pulang ke rumahnya dan perjalanan itu. Ketika langsir itu ditiup angin, dia ternampak seorang perempuan mungkin tak berpakaian sempurna. Maka dia tengok perempuan itu, budak lelaki ni. Tengok dan akhirnya dia rasa bersalah. Kerana Nabi menyatakan laka al-ula wa laysat lakal ukhra, ataupun laysat lakal akhirah. Kamu yang pertama je. Yang berikutnya haram untuk kamu. Tapi bila dia menyedari perkara itu, dia merasa Allahu Akbar. Ini kau turun ayat ni menegur aku ni macam mana nanti? Maka Tha'labah budak muda yang usia 11-12 tahun ini melarikan diri pergi ke Gunung Ganang di Madinah. Tahu balik ke rumah. Takut nanti turun ayat menegur buatannya. Begitu sekali akidah yang tanam oleh Nabi dan dirinya. Sehingga akhirnya Nabi SAW mengetahui daripada ayah ibunya, budak ni tidak pulang ke rumah. Ke mana pergi? Prihatinnya Nabi sebagai seorang pemimpin, ya. Maka dikeras sahabat-sahabat untuk mencarinya. Maksud Salman, Sayyidina Umar dan sebagainya. Disebut dalam Isabah. Akhirnya diberitahu ada seorang budak lelaki yang duduk dekat gua oleh pengembala unta di sana. Maka didapatkan dan dipujuk untuk pulang, dokong pulang, diangkat. Maka Nabi pergi menziarahi. Tha'labah, apa hal kamu ni? Nabi begitu sayang kepada dia, Nabi meribakan dia. Tapi dia mengalihkan kepalanya. Nabi kata, wah Tha'labah, kenapa engkau ni? Tha'labah akhirnya dengan keberatan beritahu, dan dia sakit tenat pada waktu itu. Tha'labah budak lelaki ni. Rasulullah, saya malu dengan Rasulullah. Kenapa? Saya melakukan sekian, saya takut nanti turun ayat untuk menegur buatan saya. Alangkah malunya saya ibu bapa saya kalau ayat ini turun nanti. Tengok, begitu sekali dahsyatnya keimanan seorang anak yang telah pun ditanam, diingatkan, dididik, dibimbing. Asasnya akidah kasih sayang. Masya Allah. Contoh yang saya kira merangkum apa yang kita nak faham hari ini tentang bagaimana kita nak mewujudkan ada rasa anak-anak kita tu terhadap diri mereka, kewajipan mereka, tanggungjawab mereka dan juga iman mereka sendiri. Ada rasa. Rasa itulah Datuk kadang-kadang manalah nak dapat cari, tapi alhamdulillah hari ini Datuk berikan pencontoh-pencontohan yang sangat baik untuk kita sebagai ibu bapa. Bawa balik rumah nanti, tengok balik semula anak-anak kita. Adakah benar-benar kita dah
nanam benih rasa anak-anak kita terasa iman itu. Terima kasih banyak-banyak Datuk untuk pertemuan faham isu pada hari ini. Kita nak tahu tentang ilmu, tiris akhlak makin terhakis. Untuk faham ilmu, sekali lagi saya nak cakap terima kasih juga untuk Telaga Biru untuk lokasi faham isu pada hari kali ini. Sampai bertemu lagi dari masa insya-Allah Datuk. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk anda teruskan bersama faham isu, bukan sekadar tahu tapi faham setiap isu yang berlaku insya-Allah. Sampai bertemu lagi. Sehingga itu subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.